Kat Malaysia, customer macam-macam, tapi sos tetap menang. Ini dia, top 5 customer yang mulut banyak, tapi licin juga. Kelima, nak manis sikit boleh? Dia kata sos manis sangat, tapi lepas suap satu, terus senyap. Tapau 3 bungkus, bos. Wow! Keempat, dia mamat saya biasa makan kat Penang. Act macam food critic. Lepas suap satu, terus jadi peminat. Siap follow TikTok kita. Ketiga, jenis yang saya tak makan char kway teow. Konon ceto, tapi kuah kena bibeja, terus lupa gym. Kedua, jenis suka bandingkan tempat. Cakap banyak mula-mula, tapi bila rasa sos halim cu, terus jadi pendiam. Tu tanda dia suka. Pertama, makcik yang, dik, ni sos apa? Mula komplain banyak, last nak beli botol terus. Confirm dia repeat customer minggu depan. Sos power tak perlu banyak cakap. Sekali rasa, mulut diam, tapi hati jatuh cinta. Untuk maklumat lebih lanjut boleh hubungi atau WhatsApp nombor ini.